Hai, salam bahagia. Resepi hari ini, sup sayur campur. Siapkan kobis, kentang, sawi, suun, lobak merah, fishball fish cake, cendawan, bahan tumis, bawang putih, bawang merah halia, serai dan cili merah. Panaskan minyak yang secukupnya. Bolehlah ditumiskan bahan-bahan yang telah kita hiris-hiris tadi. Sekiranya anda nak tumbuk pun tak ada masalah, boleh tumbuk. Kemudian tumislah bahan-bahan ini sehingga kekuningan dan naik bau. Masukkan juga fishball, fish cake dan cendawan. Kacau rata. Masukkan air mengikut kapasiti yang anda suka. Kalau nak sup yang banyak, boleh letak lebih. Masukkan kentang. Kentang ni pilihan. Jika anda tidak mahu pun tak mengapa. Lobak merah. Dan tutup sehingga mendidih. Apabila dah mendidih, bolehlah kita masukkan sayur kobis diikuti oleh batang sawi. Kita biarkan kobis dan batang sawi ni lembut. Sementara tu bolehlah kita perisakan dengan garam yang secukupnya. Sedikit serbuk perasa. Dan saya taburkan juga dengan serbuk lada sula campuran. Dan sedikit sos tiram. Kacau rata sehingga semua bahan-bahan tadi bercampur dengan sempurna. Tambahkan cube ikan bilis untuk menambah perisa. Untuk kali ini sukatannya saya menggunakan separuh cube ikan bilis sahaja. Kacau rata. Apabila sayur dah setengah masak, bolehlah kita masukkan daun sawi berserta dengan suun. Suun tidak perlu terlalu banyak untuk mengelakkan daripada sup menjadi kental, kerana bila suun kita dah kembang, air pun dah disejat. Resepi kali ini agak santai. Anda boleh gunakan resepi ini sebagai salah satu alternatif semasa berpantang. Dan kalau anda rasa craving, tak nak makan nasi, anda boleh jadikan sup sayur ini sebagai bahan untuk rata-rata. Siap untuk dihidangkan. Sebaik-baiknya makan sup sayur ni dalam keadaan dia panas-panas macam ni. Barulah lebih menambah selera. Baiklah, selamat mencuba. Jumpa lagi.